Biar betul dekat Terengganu ni ada nasi kandar yang lagi sedap daripada nasi kandar Penang. Sebab saya dah jumpa orang Penang cakap macam tu. Jadi tanpa memuasa saya pun nak makan juga. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik sebutir pun boleh. Kali ni kita datang dekat nasi kandar Sempoi Ganu. Lokasi dia dekat Cendering, betul-betul depan Masjid Sultan Ismail. Dan dekat sini banyak betul pilihan lauk pauk. Orang dekat sini memang selalu ramai. Sedap tak sedap, orang Cina pun makan dekat sini. Jadi tanpa memuasa, jom kita tengok apa lauk yang kita nak makan. First saya ambil ayam, saya ambil lamb shank, ada daging kicap, bendis, telur masin. Lepas tu untuk sur satu kali kita ambil dia punya kuah campur guys. Nah, saya pun tak tahu berapa jenis kuah dia campur. Dia punya joki ni memang laju, tak sempat saya nak ikut dia punya kuah. And paling best seller dekat sini, jangan lupa ambil dia punya kari kepala ikan. Untuk air pula boleh ambil dia punya air balang. Disebabkan saya diet, saya ambil sikit saja. Tapi sebelum makan nasi kandar, kita nak makan dia punya laksa Penang. Yang ni benda wajib kalau saya datang dekat sini. Nah, kalau tengok dia punya kuah tu memang pekat. And untuk topping bermacam ragam, ada nenas, timun, bawang, lada potong bulat-bulat, telur sebiji terus dia bagi. Serius, yang ni memang sedap. Portion dia pun agak besar, tapi kena makan seorang-seorang, tak boleh bagi sebab tak cukup. Untuk nasi kandar pula saya ambil 2 pinggan saja. First kali kita makan dengan ikan bawal. Dia punya kepala tu garing macam keropok guys, tapi isi kat dalam memang lembut. Campuran kuah dia ni memang saya suka, tak muak sangat. Lemak-lemak manis masing dia sekata. Dikombinkan pula dengan sotong yang lembut macam ni, serius mantap. Untuk nasi kandar ni nak lagi best, korang kena makan dengan papadom. Hancurkan sekali pula dengan nasi, makan dengan sotong. Memang nikmat guys, syahdu betul. Lada bendi jangan lupa. Next pula kita nak try kari kepala ikan. Saiz yang dibagi memang besar. Harga pula murah, RM30 saja. Paling saya suka lemak-lemak dalam mulut MPP dia ni. Kenyal-kenyal lembik je bila masuk mulut. Walaupun kepala, tapi isi dia banyak guys. Dia datang sekali dengan leher, tebal-tebal lembut je. Mantap. Yang ni korang kena try. Next pinggan kedua ni saya dah ambil dia punya lamb shank. Kali ni dia datang dengan saiz kecil-kecil. Sebab senang lah kalau korang makan seorang, jadi taklah membazir. Tapi dia punya empuk tu saya getak-getak je terus terlerai. Sedap, nikmat betul lah weh. Overall lauk pauk kat sini memang sedap, tak boleh dinafikan. Yang biasa dan selalu makan dekat nasi kandar Sempoi ni boleh tak komen betul ke tak betul apa yang saya cakap. Jadi korang jangan lupa tahu datang dekat nasi kandar Sempoi Ganu. Let's go guys.